berkenaan dengan kehidupan kita seharian, termasuk juga bulan Ramadan ini, satu hadis. Hadis ini hadis yang sangat popular, yang sangat penting, yang sangat simple, yang sangat ringkas. Tapi sebenarnya yang ringkas itulah, yang simple itulah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bila Nabi Muhammad SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah, membina satu negara Islam, sampainya Islam kat kita hari ini asasnya dekat negara Madinah. Bila sampai dekat Madinah, Nabi SAW dia cakap ringkasnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya orang Islam itu bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu dimulakan dengan niat. Jika kita mulakan sesuatu dengan niat kerana dunia, maka kita akan dapat dunia yang kita niatkan itu. Jika kita niatkan akhirat, kita akan dapat dunia dan di akhirat.